Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam diiringi Div-Div Kehormat masuk ke dalam Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam, yang berusaha Puan Safriah binti Muhammad Azhar, Timbalan Datuk Bandar Shah Alam, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Mukhtar, Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Puan Town Planner Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Puan Haja Majidah binti Mat Ali, Pengarah Landscape Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Encik Mahathir bin Mohamed, Pengarah Bahagian Promosi dan Industri Landscape Jabatan Landscape Negara, yang berusaha Encik Shahnaz Han bin Del Han Akbahan, Timbalan Presiden Petroleum Dealers Association of Malaysia, Pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, pengurus-pengurus cawangan, para peserta dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke Majlis Pengumuman Pemenang dan Penyampaian Hadiah Anugerah Landscape Shah Alam Alsa tahun 2025. Pohon selasih di hujung pekan, selasih dipetik buat permaisuri. Sekalung terima kasih kami berikan atas kesudian datang menyeri. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul petang ini di Pusat Convention MBSA bagi menjayakan Majlis Pengumuman Pemenang dan Penyampaian Hadiah Anugerah Landscape Shah Alam Alsa tahun 2025. Terlebih dahulu, majlis ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam di atas kesudian melambangkan masa hadir ke majlis petang ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis menjemput Encik Abdul Syukur bin Muhammad Supi, Pembatu Takbir Jabatan Landscape untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita awali dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم يا رحمن, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana pada petang yang mulia ini kami masih diberikan kesihatan yang hakiki, keselamatan yang abadi dan kedamaian tidak dapat kami perolehi melainkan atas naungan dan perlindungan darimu. Allahumma ya Rahim, ya Allah, jadikanlah majlis penyampaian hadiah pertandingan Anugerah Landscape Shah Alam 2025 ini sebagai wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami. Limpahkanlah keberkahan dan rahmatmu atas usaha penganjuran pertandingan landscape ini. Semoga setiap usaha yang dicurahkan menjadi sarana untuk memperindah alam sekitar, menyuburkan keindahan dan mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan serta kerapian hidup. Berkatilah setiap barisan urustia peserta dan juri yang terlibat, kukuhkan hati mereka dengan semangat kebersamaan agar hasil karya mereka menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengamalkan hidup bersih, rapi dan harmoni dengan alam. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Allah, jadikanlah usaha kami ini sebagai wahana untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan pada diri kami.
Jadikanlah anugerah ini sebagai motivasi untuk terus memelihara lingkungan, menjadikan bumi ini tempat yang aman, nyaman dan subur bagi semua makhluk. Ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami dalam melaksanakan program ini. Dan semoga niat kami ikhlas hanya untuk mencari keredaan-Mu. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah. Bimbinglah kami agar setiap langkah kami selata dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang dan tanggungjawab sosial. Semoga keberkahan ini turun kepada keluarga, masyarakat dan negara serta membawa kesejahteraan dan kedamaian. Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini sebagai majlis yang diberkati dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Syukur di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman semua, pertandingan Anugerah Landscape Shah Alam telah bermula pada 10 Ogos 2025 sehingga 10 Oktober 2025 dan telah diadili oleh juri-juri profesional. Pertandingan Dwi tahunan kali ini mempertandingkan dua kategori utama iaitu Anugerah Landscape Terbaik Kediaman Individu dan Inisiatif Landscape Terbaik Premis Stesen Minyak. Baiklah hadirin sekalian, majlis petang ini diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Safriah binti Muhammad Azhar, Timbalan Datuk Bandar MBSA. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Mokhtar, Ahli Majlis MBSA. Yang berusaha Ahli Majlis MBSA. Yang berusaha Encik Shahnas Khan bin Del Akbar Khan, Timbalan Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM. Yang berusaha Encik Mahathir bin Mohamed, Pengarah Bahagian Promosi dan Industri Landscape Jabatan Landscape Negara. Yang berusaha Puan Tipiara Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan. Yang berusaha Timbalan Setiausaha. Yang berusaha Puan Majidah binti Muhammad Ali, Pengarah Jabatan Landscape, Pengarah Jabatan dan Ketua-Ketua Bahagian, juri-juri profesional, para peserta Anugerah Landscape Shah Alam terdiri daripada pemilik dan pengusaha premis stesen minyak serta pemilik rumah kediaman. Khususnya hadirat yang saya hormati sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama pada Majlis Anugerah Landscape Shah Alam 2025. Saya pasti ramai yang tidak hadir, yang tidak sabar menantikan keputusan penuh anugerah ini. Semoga penganjuran majlis pada hari ini memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Shahnas Khan bin Del Akbar Khan, Timbalan Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia. Yang Berusaha Encik Mahathir bin Mohamed, Pengarah Bahagian Promosi dan Industri Landscape Jabatan Landscape Negara, dan para juri kerana sudi melapangkan masa dan bersama-sama dengan MBSA pada petang yang berbahagia ini. Jangan lupa juga kepada para peserta yang terdiri daripada pemilik dan pengusaha premis stesen minyak serta pemilik rumah kediaman persendirian. Penyertaan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam pertandingan ini membuktikan komitmen dan kesungguhan kita untuk terus menyokong dan memberikan sokongan yang padu kepada MBSA dalam kita merealisasikan matlamat Bandar Raya Hijau. Saya dimaklumkan bahawa penyertaan pertandingan ini telah mendapat sambutan yang amat memberansangkan daripada pemilik dan pengusaha serta pemilik kediaman dari sekitar Shah Alam. Dua kategori telah diperkenalkan iaitu Anugerah Landscape Terbaik
kediaman individu dan inisiatif lanskap terbaik stesen minyak. So ada 2 kategori sahaja, milik persediaan, rumah kediaman dan juga stesen minyak. Sebanyak 82 penyataan telah diterima bagi 2 kategori yang dipertandingkan. Kategori anugerah lanskap terbaik kediaman individu terdiri daripada yang pertama, banglo ataupun rumah sesebuah, iaitu kita terima sebanyak 19 penyertaan. Untuk kategori semedi ataupun rumah berkembar, kita menerima 18 penyertaan. Teres, 27 penyertaan. Manakala tradisional, sebanyak 9 penyertaan yang kita terima. Manakala untuk kategori inisiatif lanskap terbaik stesen minyak, terdiri daripada 9 penyertaan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan yang telah mengambil bahagian dan bertungkus lumus dalam memastikan lanskap persekitaran premis dan kediaman dalam keadaan indah, bersih, hijau dan kemas. Hadirin yang saya hormati sekalian, Anugerah Lanskap Shah Alam 2025 ini atau ALSA telah bermula pada 10 Ogos yang lalu hingga 10 Oktober. Sesi penjurian dilaksanakan secara berperingkat, iaitu sesi saringan oleh Jabatan Lanskap MBSA bagi menyenarai pendekkan penyertaan terbaik dan sesi penghakiman akhir bersama juri profesional terdiri daripada yang pertama, Institut Lanskap Arkitek Malaysia ataupun ILAM, Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM, Universiti Putra dan Universiti Putra Malaysia ataupun UPM. Penugerahan ini bukan sahaja untuk meraihkan mengiktiraf hasil kerja, usaha serta kreativiti yang ditonjolkan oleh pemilik ataupun pengusaha premis dan kediaman semata-mata dalam usaha pembangunan lanskap persekitaran dan penyelenggaraan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. Malah anugerah ini juga dilaksanakan bertujuan menerapkan nilai budaya lanskap dan menyemai rasa kesedaran, tanggungjawab dan sense of pride terhadap kebersihan dan keindahan persekitaran. Anugerah ini juga memberi peluang kepada pemilik pengusaha premis dan kediaman untuk mengekspresikan aspek kesenian lanskap dan inisiatif dalam menceriakan ruang, memberi teduhan kepada persekitaran premis dan kediaman, berbakti kepada bumi serta menyuntik kesedaran dan nilai murni kepada para pengunjung dan tetamu dengan menghasilkan lanskap yang unik, indah, ceria dan menarik. Keindahan lanskap, persekitaran dan kediaman ini sedikit sebanyak akan menyuntik minat, perasaan ingin tahu, kagum dan sedar kepada para pengunjung dan tetamu terhadap pentingnya kewujudan lanskap persekitaran yang dipenuhi rimbunan hijau yang teratur, kemas dan penanaman pelbagai jenis tumbuhan yang unik dan memberikan kesan positif kepada penghuni dan pengunjung. Manakala keindahan dan keteraturan lanskap di premis perniagaan seperti stesen minyak boleh menjadi salah satu promosi dan tarikan kepada para pengunjung untuk akses perkhidmatan, lokasi perhentian pilihan dan kawasan rehat dan rawat yang menyegarkan, sedikit sebanyak dapat melepaskan penat dan lelah sepanjang pemanduan. Dan untuk pengetahuan para hadirin sekalian, pada sebelah pagi tadi kita mengadakan juga anugerah tandas terbaik Shah Alam tahun 2025. Jadi itu tandas. Jadi kalau nak jadikan tandas yang baik, yang menempati kriteria yang kita nak, juga diperlukan gabungan dengan keindahan lanskap yang terbaik. Jadi pada pagi tadi kita telah menyaksikan beberapa anugerah yang telah dimenangi oleh kategori-kategori tertentu yang juga melibatkan stesen minyak, melibatkan rumah ibadat, melibatkan gerai-gerai juga, gerai-gerai milik majlis ataupun premis atau aset-aset milikkan majlis sendiri. Jadi itu adalah kempen untuk kita menjadikan tandas di daerah kita, di Shah Alam kita ini adalah tandas yang menepati ciri yang kita nak, iaitu BMW, iaitu bersih, B bersih, M menawan, M tu payah betul ingat, M menawan dan W itu adalah wangi. 3 kriteria ni, 3 elemen ini nak jadikan tandas yang terbaik. Bersih kena ada, menawan kena ada.
Menawan tu macam mana? Menawan tu lah yang perlukan elemen-elemen landscape yang ada di dalam tandas itu sendiri. Kan? M tu, elemen menawan. Jadi sebab itulah pemenang-pemenang tadi dinilai di juri, dia memiliki keindahan dalam tandas itu sendiri. Jadi, tapi kalau menawan tapi ada bau, tak dapat juga. Itu kan. Jadi tak boleh. Jadi toilet ni bukan senang untuk menepati tandas yang terbaik, tandas yang bersih. Dia kena ada bersih, dia ada menawan dan juga ada wangi. Wangi bukan bau yang tak menyenangkan. So tiga-tiga elemen ini adalah penting. Sebab itulah kalau kita bicara soal kebersihan ini, sebab itulah gabungan elemen landscape dan kebersihan itu adalah penting. Jadi tandas juga tidak terkecuali. Itu cerita sebelah pagi tadi. Yang cerita sebelah petang ni sekarang kita bicara soal untuk melihat kawasan kita ni, Shah Alam ini melahirkan satu kawasan yang cantik, indah, menawan dari segi cerianya landscape yang kita ada. Jadi Jabatan Landscape di MBC sentiasa dari masa ke semasa untuk menjadikan kawasan landscape kita ini, Shah Alam ini mempunyai landscape yang terbaik. Sebab itulah kita mengadakan anugerah ataupun pertandingan landscape terbaik. Tapi kali ini kategori rumah persendirian, iaitu rumah banglo, rumah semedi dan juga rumah tradisional dan juga stesen-stesen minyak. Sebab apa kita memilihkan dua kategori? Sebab kalau stesen minyak ni satu tempat yang menjadi tumpuan ramai. Sebab kalau kita sendiri mungkin tidak perasan, ramai pengunjung yang akan melihat dari segi keindahan yang ada di tempat tu kalau kita nak singgah. Contoh katalah stesen minyak. Kan kalau kita pergi balik kampung misalnya, tentu anak-anak kita atau keluarga kita, jom kita singgah stesen minyak section 12 contoh kan. Stesen minyak di sini di situ. Sebab apa? Mungkin kerana landscape dia yang cantik. Jadi kalau stesen minyak mempunyai landscape yang menarik, cantik, tambah lagi dengan toilet yang BMW, insya-Allah pengunjung akan datanglah ke stesen minyak kita itu. Ini yang menguntungkan stesen minyak. Jadi perniagaan kita berkembang. Sebab apa? Sebab ramai orang datang. Jadi tahniah diucapkan kepada stesen minyak yang telah memenangi anugerah ini dan menyertai pertandingan ini dan meletakkan diri kita ini adalah sebahagian daripada masyarakat ataupun individu yang menyayangi persekitaran yang cantik. Kalau kita lihat di negara kita, ramai juga di antara kita yang menjadikan stesen minyak satu kawasan landscape yang baik. Kalau sebut soal landscape, kita teringat tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga saya nampak yang boleh kita contohi, stesen minyak yang ada di sebelahnya tu ada mini zoo misalnya. Taman-taman burung ada. Dulu sekali saya pernah pergi ke Kota Baru, saya singgah sekejap. Saya berhenti sekejap, memang wow, ada faktor wow. Landscape yang menarik, tandas yang BMW, di sebelahnya ada juga mini zoo. Ada taman burung, ada taman arnab dan sebagainya. Ini inisiatif kepada stesen-stesen minyak. Sebab itu bila dah jadi macam tu, kita sebagai pengunjung yang pertama kali sampai di situ, sampai sekarang kita masih ingat lagi stesen minyak yang berkenaan, yang perlu mungkin akan datang kita singgah lagi di tempat itu. Inilah kata orang tu menguntungkan kepada stesen minyak yang mempunyai tandas yang BMW dan stesen minyak yang mempunyai landscape yang terbaik. Begitu juga kepada pemilik-pemilik rumah persendirian, rumah banglo, rumah teres. So kita nak laman kita dalam keadaan yang bersih. Rumah kita juga toilet yang bersih. Rumah kita juga dihiasi dengan bunga-bungaan, tanaman yang menarik. Inilah kriteria yang kita nak lihat perbandaran kita wujud dengan itu. Masyarakatnya mencintai keindahan landscape. Masyarakatnya sama-sama kita menjaga kebersihan. Masyarakatnya sama-sama kita menanam tanaman yang menjadikan bandar kita hijau. Minggu lepas kita juga menjalankan kempen menanam pokok di Seksyen 24. Juga melibatkan kanak-kanak sekolah. Sebab untuk meningkatkan kesedaran sayangkan alam sekitar kita untuk menanam tanaman. Sebab kita nak terapkan kenapa kita perlu tanam pokok. Itu. Sebab kalau di hadapan kanak-kanak sekolah, mungkin ada kanak-kanak yang faham dan ada juga mungkin kanak-kanak yang tak faham. Kadang mereka ni just menghafal je kan. Tanam pokok tapi tak tahu apa tujuan dia. Sebab itu. Jadi,
Tujuan kita nak tanam pokok ni juga berkaitan dengan kehijauan, dengan landscape. Sebab kita dunia sekarang kita dah kurang. Kalau kita bicara soal lapisan ozon, pembangunan drastik kan. Sebab itulah kita sebagai di perbandaran ini, di Majlis Bandaraya ini, kita mengawal pembangunan. Tapi dalam masa sama kita mengekalkan kehijauan. Sebab itulah kita dalam perancangan kita mengekalkan kawasan lapang yang ada. Apa tujuan kawasan lapang? Sebab kita nak mengekalkan kawasan hijau. Kena ada oksigen dia. Itu nak kaitkan. Kenapa perlukan oksigen? Sebab kita makin hari. Macam tadi ada lagu Zainal Abidin, hijau. Genak-genak hari. Kohon nipis udara. Macam lebih kurang kan bahasa Kelantan kan. Kelantan di sini. Kan? Genak-genak hari. Ozon makin nipis. Kan? Sebab apa? Sebab karbon dioksida makin bertambah. Daripada asap-asap kenderaan, daripada asap-asap rokok juga boleh menyumbang kepada nipisnya ozon kita. Sebab itulah kita menjalankan kempen hijau. Sebab inilah, nak hijau tu boleh menghasilkan oksigen. Hari itu saya bicara soal dengan pelajar. Kenapa kita perlu hijau? Tanam pokok. Sebab hasilkan oksigen. Di mana dapatkan oksigen? Sebab pokok tu dia menjalankan proses buat makanan. Fotosintesis. Kan? H2O plus CO2 akan menghasilkan O2. Ingat balik dah ya. Ingat balik ya. Kan? Air plus karbon dioksida akan menghasilkan oksigen. Ini betul pentingnya pokok-pokok. Pokok itu yang membantu kita. Pokok itu yang memberikan kita udara yang bersih. Memberikan kita oksigen. Sebab dari proses pokok membuat makanan dipanggil fotosintesis. Dan hari ini sama juga landscape. Itu yang saya nak kaitkan. Betapa pentingnya kempen kita untuk kita memperbanyakkan bandar kita ini dengan tanaman yang boleh menghijaukan bandar kita dan dalam masa yang sama boleh mengeluarkan lebih banyak oksigen yang memberikan faedah dan manfaat kita kepada manusia yang hidup ini. Kan? Jadi itu saja daripada saya. Tahniah kepada pemenang-pemenang untuk kategori-kategori yang dipertandingkan. Kalau yang dah menang tu kekalkanlah keindahan yang ada. Kalau di sesi minyak dah menang kategori landscape tu, kekalkan landscape yang ada atau tambahkan lagi. Pagi tadi untuk yang toilet tu, yang tandas yang menang, kekalkanlah tandas kita supaya menjadi BMW sampai bila-bila, supaya mereka yang berkunjung tu dia akan kenang sampai bila-bila. Kita ingat mereka kenang BMW, bukan tandas yang busuk, yang tidak menawan. Ini yang menyebabkan orang takkan datang lagi kepada di premis perniagaan kita. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih lagi sekali kepada Jabatan Landscape MBSA di atas inisiatif ini untuk menjalankan kempen pemeliharaan alam sekitar dan juga penanaman tumbuhan hijau di kawasan pentadbiran MBSA. Itu saja ucapan daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis kini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Divdif Kehormat serta semua tetamu jemputan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Selamat menjamu selera.
Hadirin hadirat sekalian, sambil menjamu selera, majlis petang ini akan diserikan lagi dengan bingkisan persembahan dari Combo MBSA. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua para tetamu. Sambil anda menjamu selera, kami daripada Combo MBSA akan terus menghiburkan anda semua. Sempurna dengan majlis penyampaian hadiah pertandingan Anugerah Landscape Shah Alam 2025. Terimalah khas untuk para tetamu semua. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. A long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speaks your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arm of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I will coming home. Wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your love. A long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. God speaks your love to me. Oh.
my Lord. Terima kasih, itu adalah sebuah lagu santai-santai akustik, unchanged melody. Baiklah, saya akan terus menghiburkan para tetamu semua dengan sebuah lagu terkini lah yang dibawakan oleh Cakrahan yang berjudul Kekasih Bayangan Hasutu Anda Semua. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jauh
kasih, bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Terima kasih. Teruskan bersama rakan saya. Baiklah, Assalamualaikum. Sekali lagi mungkin dah tengok saya dekat sebelah tadi. Baiklah, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua para tetamu di majlis penyampaian hadiah pertandingan Anugerah Landscape Shah Alam ALSA 2025. Baiklah, saya teruskan hiburan sampai anda menjamu selera dengan sebuah lagu English klasik. Terimalah. To Love Somebody. Kalau tahu lagu ini, menyanyi sama-sama dengan saya. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way everybody say to do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you, ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Nyanyi sama-sama. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, so blind, so very blind. I'm a woman. Can't you see what I am? I live and breathe for you. Hey, but what does it do if I ain't got you? Ain't got you. 'Cause baby, you don't know what it's like. Baby, you don't somebody, to love somebody the way I love you. Ooh, baby, you don't know what it's like. 'Cause baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you, to love somebody, to love somebody the way I love you, to love somebody, to love somebody the way I love you. Terima kasih.
Okay, sebuah lagu lama yang kali Bee Gees berjudul To Love Somebody. Saya nampak ada nyanyi sama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya teruskan dengan lagu yang seterusnya. Sambil anda menjamu selera. Kalau ada yang nak nyanyi sama-sama dengan saya, dipersilakan. Adakah? Adakah yang nak nyanyi dengan saya petang ini? Yang di belakang-belakang sana yang senyum-senyum tu. Baiklah, terimalah sebuah lagu yang juga oleh Sheila Majid. Berjudul Sinaran. Teringatku di masa lalu, bersenda di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita percaya dan cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Oh mesranya bila kita berdua, bagai mahdi keindah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka, segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta, dan cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Oh mesranya bila kita berdua, bagai mahdi keindah yang tumbuh di muka dunia. Oh, peliknya rasa apabila di kau tiada, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinar ruang. Adakah nak nyanyi dengan saya? Saya nampak ada yang kat belakang tu yang boleh nyanyi sama-sama dengan saya, boleh tak? Boleh tak tu? Saya turun, adakah nak nyanyi dengan saya? Siapa? Puan nak nyanyi dengan saya tak puan? Bolehlah sikit. Sikit. Nampak tu. Mimi tak pernah datang kat puan kan? Nampak tu selalu pergi belakang je Mimi. Baik. Ready? Ready? Boleh ya? Dan cintaku tercapai, punyai sabar. Biasa. Dan di kau percaya, telah percaya. Mentari menyinari, menyusup ke jiwaku ketika bersamamu. Oh mesra bila kita berdua, bagai mahdi keindah yang tumbuh di muka dunia. Terima kasih. Sinaran
suka jiwaku. Saya tolong. Ketika bersamamu. Sikit je. Mesranya, Puan, kita berdua. Gai indah yang tumbuh di muka dunia. Terima kasih banyak-banyak. Hey! Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du. Du-du-du-du. Terima kasih kepada Puan Siti Aniza, kepada Puan TDB. Terima kasih. Tak apa, lepas ni kita tukar lagu ya. Nanti next time. Next event, ya. Lagu Ella. Next time kita buat lagu lain. Nanti saya dapatkan list lagu TDB. Okey. Ke dah ada dah lagunya. Baiklah, untuk next event nanti kita berduet ya. Baik, saya terus serahkan majlis kepada pengacara majlis. Berikan Terima kasih satu banyak tepukan semua. paling gemuruh buat combo MBSA. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita berikan tumpuan ke skrin bagi menyaksikan tayangan montaj Anugerah Landscape Shah Alam ALSA 2025. Dipersilakan. Anugerah Landscape Shah Alam 2025 merupakan satu program yang diadakan khusus untuk masyarakat di Shah Alam untuk menunjukkan landscape yang terbaik yang ada di kediaman dan premis masing-masing. Bagi kriteria ALSA 2025 kali ini, terdapat beberapa pemilihan yang perlu kami lihatlah, antaranya konsep dan tema taman, kaedah pelaksanaan, penyelenggaraan, reka bentuk, inisiatif, pelestarian dan juga visual reka bentuk tersendiri. Kebanyakan kesemua rumah yang saya pergi terdapat keunikan masing-masing. Sebagai contoh, ada yang mengenengahkan pollinators dalam reka bentuk kediaman dan menggalakkan biodiversity dalam seni bina landscape lah untuk mengindahkan kediaman mereka. Anugerah Landscape Shah Alam tahun 2025 tahun ni yang melibatkan stesen-stesen minyak adalah satu usaha yang sangat baik. Kita dapat meningkatkan perputaran stesen minyak yang lebih mesra pengguna. Stesen ni sebenarnya boleh dinaik taraf. Stesen minyak itu berfungsi sebagai tempat istirahat dan juga tempat transit sementara bagi pengguna jalan raya. Memang kami mula benda ni as a hobi saja. Pasu pun tak banyak, pokok pun tak banyak, tapi slowly bila kami tambah, kami lay pots, lay plants, letak-letak dalam kedai, customer mula ingat yang pokok-pokok tu untuk dijual. So sekarang ni kami start jual pula pokok-pokok dalam kedai. So stesen minyak juga dah dikonsider tempat yang kita singgah sehari-harian. Jadi kita di sini kita cuba nak sediakan tempat yang selesa, cantik dan selamat untuk setiap pelanggan kita yang hadir ke stesen minyak kita. Saya nak hidupkan kembali satu nostalgia yang berkaitan dengan barang-barang lama. Sebab saya hidup melalui barang-barang itu. Saya inginkan generasi yang selepas saya, iaitu anak saya, cucu saya dapat experience benda yang sama. Dan saya selitkan sedikit macam packs juga, seperti bela ayam, itik bela kucing, bela arnab, dan saya lepaskan dengan jinak itu. Kita gabungkan dalam satu ruang untuk menghidupkan suasana. Konsep yang kami cuba ketengahkan ialah konsep keindahan alam sekitar yang unik, inspirasi daripada dunia fantasi Hobbit itu sendiri. Berasaskan daripada bahan terpakai dan kami telah gabung jalinkan untuk menjadi suatu ruang santai di mana tempat inilah menjadi tempat ruang rekreasi dan terapi minda bagi kami untuk mengekalkan kelestarian alam
mensyukuri nikmat Tuhan dan sebagainya. Kita jaga pokok ni macam jaga baby. Dan selalu belai-belai, cakap-cakap juga. Ada rutin je lah. Ada yang pokok yang kena siram 1 hari 2 kali. Ada pokok yang kena siram 2 hari sekali. Tak sama lah. Saya suka tanam pokok-pokok bunga saya di dalam pasu bunga sebab kalau tanam di tanah senang dapat penyakit. Penyakit-penyakit ni akan merebak pada pokok yang lain. Saya sungguh gembira dan saya berterima kasih kepada ASA MBSA yang dapat membuat saya lagi meminat dalam pokok-pokok bunga ini. Program seperti ini memang sangat baik bagi komuniti. Kiranya ramai dan dikembangkan di seluruh Shah Alam ni. Jadi Shah Alam akan jadi bandar cantik. Dan diharapkan lebih banyak program-program kolaborasi antara majlis dan pihak-pihak stesen minyak supaya kita boleh sentuh masyarakat-masyarakat sekitar. Terima kasih kepada semua peserta yang telah menyertai ALSA 2025 di atas usaha daripada semua dan saya mengharapkan semua peserta akan mengekalkan usaha ini supaya menjadi contoh kepada komuniti lain yang mungkin berada di dalam kawasan Shah Alam ataupun di luar Shah Alam. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap tayangan montaj sebentar tadi. Montaj tadi turut memaparkan tujuan penganjuran ALSA, kriteria-kriteria yang dinilai sepanjang sesi penjurian serta penerangan ringkas mengenai konsep yang dibawa oleh para peserta ALSA 2025. Hadirin sekalian, majlis kini diteruskan lagi dengan sesi penyampaian sijil penghargaan kepada juri profesional pertandingan Anugerah Landscape Shah Alam 2025. Untuk itu dijemput Yang Berusaha Puan Safriah binti Muhammad Azhar, Timbalan Datuk Bandar Shah Alam, diiringi Puan Hajah Majidah binti Mat Ali serta Encik Mahathir bin Mohamed untuk naik ke pentas menyampaikan sijil. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dijemput juri profesional dari Institut Landscape Architect Malaysia ILAM, Tuan Landscape Architect Rafiuddin bin Roslan. Seterusnya dipersilakan Tuan Landscape Architect Dr. Muhammad Zahid bin Muhammad Saleh dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Seterusnya dipersilakan Tuan Landscape Architect Dr. Muhammad Khair bin Hussein dari Universiti Putra Malaysia UPM. Dan dipersilakan Puan Landscape Architect Dr. Nik Adlin binti Nik Muhammad Sukri dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRAME. Seterusnya, majlis akan mengumumkan pemenang bagi Anugerah Landscape Shah Alam 2025 bagi kategori Anugerah Landscape Terbaik Kediaman Individu. Bagi kategori ini, sebanyak 4 jenis kediaman dipertandingkan iaitu banglo sesebuah, semi-D berkembar, teres dan tradisional. Dimulakan dengan jenis kediaman banglo sesebuah. Bagi pemenang sagu hati akan menerima wang tunai bernilai RM300. Sagu hati pertama dipersilakan Puan Nasiah binti Tugiman dari Seksyen 36.
Seterusnya, sagu hati kedua dipersilakan Encik Muhammad Syahmi bin Semail dari Seksyen 36. Sagu hati ketiga dipersilakan Puan Nur Ailin binti Sanid dari Seksyen U17. Sagu hati keempat dijemput Encik Muhammad Sazali bin Mokhtar dari Seksyen U20. Dan bagi sagu hati kelima, dijemput Encik Harun bin Hassan dari Seksyen U17. Di tempat ketiga, bagi kediaman banglo sesebuah akan membawa pulang wang tunai bernilai RM700. Dipersilakan Puan Sanimah binti Kasmuri, Seksyen U6. Seterusnya, di tempat kedua, pemenang akan menerima wang tunai bernilai RM1,000. Dipersilakan Puan Ashfahani binti Zakaria dari Seksyen 27. Dan di tempat pertama, bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM1,500. Tempat pertama ini dinobatkan kepada Puan Cik Latifah binti Cik Hassan dari Seksyen U17.
Baiklah hadirin sekalian, seterusnya, bagi jenis kediaman semi-D berkembar. Sagu hati pertama, dipersilakan Puan Azrina binti Syazul Bakri dari Seksyen U16. Seterusnya, sagu hati kedua, dipersilakan Encik Abdul Rahman bin Abdul Majid dari Seksyen 17. Sagu hati ketiga, dipersilakan Encik Idris bin Osman dari Seksyen 27. Sagu hati keempat, Encik Muhammad Daniel bin Maznan dari Seksyen 7. Maaf, beliau tidak dapat hadir. Dan bagi sagu hati kelima, dijemput Puan Ivy Ngoh Hinglan dari Seksyen U1. Di tempat ketiga, bagi kediaman semi-D berkembar, akan membawa pulang wang tunai bernilai RM700. Dipersilakan Encik Muhammad Suhaimi bin Saadun dari Seksyen 31. Seterusnya, di tempat kedua, pemenang akan menerima wang tunai bernilai RM1,000. Dipersilakan Encik Muhammad Azman bin Asmawi dari Seksyen U10. Dan di tempat pertama, bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM1,500. Tempat pertama ini dimenangi oleh Datuk Wan Azlan Shah bin Eddie Shah Edward dari Seksyen U12.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Safriah binti Muhammad Azhar di atas penyampaian sebentar tadi. Kini majlis dengan sukacitanya menjemput pula yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam untuk naik ke pentas bagi penyampaian yang seterusnya. Seterusnya adalah bagi jenis kediaman teres. Sagu hati pertama dipersilakan Puan Haryati binti Arifin dari Seksyen 7. Seterusnya, sagu hati kedua dipersilakan Puan Nur Azimah binti Abdul Aziz dari Seksyen U16. Sagu hati ketiga dipersilakan Puan Siti Mariam binti Mudassir dari Seksyen 25. Sagu hati keempat dijemput Encik Eugene Chong Chiho dari Seksyen 35. Dan bagi sagu hati kelima dijemput Encik Zulhailmi bin Abdul Hamid dari Seksyen 8. Di tempat ketiga bagi kediaman teres akan membawa pulang wang tunai bernilai RM700. Dipersilakan Puan Nur Azwa binti Abdul Muttalib dari Seksyen 20. Seterusnya, di tempat kedua, pemenang akan menerima wang tunai bernilai RM1,000. Dipersilakan Puan Sania binti Mustamin dari Seksyen 6. Dan di tempat pertama, bakal membawa pulang wang bernilai RM1,500. Tempat pertama ini dinobatkan kepada Encik Muhammad Nawiyah bin Kasim dari Seksyen U2.
Seterusnya, jenis kediaman tradisional. Bagi jenis kediaman tradisional, sagu hati pertama Puan Sabaria binti Amir dari Seksyen U17. Maaf, beliau tidak dapat hadir. Seterusnya, sagu hati kedua dipersilakan Puan Asma binti Paimon, Seksyen U19. Sagu hati ketiga dipersilakan Puan Nur Saliha binti Muhammad Amzah, Seksyen U19. Sagu hati keempat dijemput Puan Sarima binti Abdul Wahid, Seksyen U19. Dan bagi sagu hati kelima dijemput Puan Nur Hazian binti Haji Ramlan dari Seksyen 32. Di tempat ketiga bagi kediaman tradisional akan membawa pulang wang tunai bernilai RM700. Dipersilakan Puan Ruziah binti Wagini dari Seksyen U17. Seterusnya di tempat kedua, pemenang akan menerima wang tunai bernilai RM1,000. Dipersilakan Encik Subihi bin Syamsuri dari Seksyen U14. Dan tempat pertama bakalan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,500. Tempat pertama ini dimenangi oleh
Puan Siti Nakuya Abdullah dari Seksyen 32. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mahathir bin Mohamed. Majlis kini mempersilakan pula yang berusaha Encik Shahnaz Han bin Del Akbahan, Timbalan Presiden Petroleum Dealers Association of Malaysia untuk bersama-sama menyampaikan hadiah bagi kategori Inisiatif Landscape Terbaik Premis Stesen Minyak. Dimulakan dengan sagu hati, pemenang sagu hati akan menerima wang tunai berjumlah RM300. Sagu hati pertama dipersilakan Classic Energy Sdn Bhd, Caltex Glenmarie Seksyen U1. Seterusnya, sagu hati kedua dipersilakan Stesen Servis Dihas Petronas Bukit Jelutong Seksyen U8. Sagu hati ketiga dipersilakan Syarikat RB Service Shell Bukit Kemuning Seksyen 33. Sagu hati keempat dijemput Iman ZME Sdn Bhd Petronas Subang Bestari Seksyen U5. Dan bagi sagu hati kelima, dijemput Stesen Minyak Kelang Banting Shell Seksyen 16. Di tempat ketiga bagi kategori stesen minyak akan membawa pulang wang tunai bernilai RM700. Dipersilakan Permata One Enterprise Petron Taman Seri Muda Seksyen 25.
Seterusnya, di tempat kedua, pemenang akan menerima wang tunai bernilai RM1,000. Dipersilakan, Imsana Enterprise, Petron Aman Putri, Session U17. Dan di tempat pertama, bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM1,500. Tempat pertama ini dinobatkan kepada Prima Zone Enterprise, Shell Setia Alam, Section U13. Terima kasih diucapkan kepada Encik Shanas Han di atas penyampaian sebentar tadi. Seterusnya, majlis akan menyampaikan pula pemenang Anugerah Komitmen Terbaik MPP Zone Shah Alam. Anugerah ini diberikan kepada MPP Zone yang mempunyai penyertaan terbanyak dalam pertandingan Anugerah Landscape Shah Alam 2025. Ini adalah sebagai tanda penghargaan di atas usaha, komitmen dan kesungguhan serta kerjasama pihak MPP Zone dalam bersama-sama mempromosikan dan menggalakkan penyertaan di kalangan penduduk setempat. Untuk anugerah khas ini, MPP terpilih akan menerima sijil penghargaan dan akan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,000. Dan anugerah ini dirangkul oleh MPP Zone 23. Dijemput pengurusinya yang berusaha Encik Anwar bin Abdul Rahman. Dipersilakan. Majlis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar di atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Berikan satu tepukan paling gemuruh buat semua pemenang. Kini majlis menjemput semua pemenang dan juga hadirin hadirat untuk berkumpul di bahagian hadapan di meja masing-masing untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Dan bagi pemenang-pemenang, anda boleh mengangkat mock-up cek yang telah anda terima tadi, angkat ke atas.